Bayangkan ni, gaji kau RM2,000 sebulan. Kau duduk di bandar. Setiap pagi, naik LRT berhimpit. Tengah bulan, kau dah mula kira boleh tahan sampai hujung bulan ke tak ni? Sewa bilik dah RM500, makan harian RM15 sehari, belum masuk bil, minyak, top-up dan 1-2 benda kecil yang akhirnya habiskan semua. Dan bila hujung bulan tiba, akaun bank tinggal 2 angka. Kau pun mula fikir, macam mana orang lain boleh survive? Ramai cakap, mustahil nak hidup dengan RM2,000 kat bandar. Tapi, jujur aku cakap, bukan mustahil. Kalau kau tahu cara bajet yang betul. Sebab kadang, masalah bukan pada gaji kecil, tapi pada cara kita urus duit kecil tu. Dalam video ni, aku tunjukkan satu persatu macam mana nak bajet RM2,000 sebulan dengan realistik, tanpa perlu potong semua nikmat hidup. Tapi sebelum tu, kita kena faham dulu realiti sebenar hidup di bandar. Hidup di bandar ni nampak seronok dari luar. Cahaya neon, kopi mahal, lifestyle moden. Tapi di balik semua tu, ramai yang sebenarnya tengah struggle nak teruskan hidup. Kau bangun awal pagi, naik tren sesak, kerja dari pagi sampai petang. Tapi bila gaji masuk, separuh terus hilang bayar sewa. Bilik kecil 8 kali 10 kaki, tapi harga sewa macam bilik hotel. Lepas tu makan luar, nasi bujang RM8, minum teh ais RM3, hari-hari ulang benda sama. Belum masuk lagi bil telefon, pengangkutan, minyak motor dan benda-benda kecil yang orang selalu pandang ringan. Dan peliknya, makin kau kerja keras, makin rasa duit tak pernah cukup. Bukan sebab kau malas, tapi sebab sistem hidup bandar ni memang direka untuk buat orang rasa perlu belanja lebih. Kawan beli kopi RM15, kita pun rasa nak beli. Orang lain upgrade phone, kita pun rasa kena ikut. Lama-lama, kau bukan hidup ikut bajet, tapi ikut tekanan sekeliling. Dan inilah realiti yang ramai orang tak sedar. Gaji RM2,000 tu boleh cukup. Tapi kalau tak ada strategi, bandar ni akan telan semua. Sekarang kita masuk bahagian paling pedih. Sebab inilah punca sebenar kenapa ramai orang gaji RM2,000 tak pernah cukup. Masalahnya bukan semata-mata gaji kecil, tapi cara urus yang salah dari mula. Kesilapan pertama, tak ada bajet tetap. Gaji masuk, terus guna ikut rasa. Hari pertama dah belanja besar sebab dah lama tak makan sedap. Lepas tu, minggu kedua baru sedar, duit makin susut. Kesilapan kedua, campur semua duit dalam satu akaun. Gaji, simpanan dan duit belanja semua bercampur. Jadi, bila scroll akaun, nampak baki RM800, kita rasa, banyak lagi. Padahal separuh tu untuk bil yang belum bayar. Kesilapan ketiga, tak simpan walau RM1 pun. Ramai fikir, duit pun tak cukup, nak simpan apa? Tapi mindset ni bahaya. Sebab kalau tak biasa simpan masa gaji kecil, masa gaji besar nanti pun tetap bocor. Dan akhir sekali, hidup ikut tekanan sosial. Tengok kawan beli phone baru, kita rasa nak juga. Orang lain minum kopi mahal, kita pun ikut. Sedangkan orang lain mungkin tak ada komitmen macam kita. Semua ni nampak kecil. Tapi bila digabung, cukup untuk buat RM2,000 hilang dalam seminggu. Kalau kau nak keluar dari kitaran ni, kau kena mula ubah mindset dulu. Bukan tunggu gaji naik. Sekarang kita masuk bahagian yang paling ramai, tunggu. Macam mana nak bajet RM2,000 sebulan dan masih boleh hidup dengan tenang, bukan sekadar survive? Sebenarnya, bajet bukan tentang potong semua benda, tapi tentang susun semula keutamaan. Ramai orang gagal sebab bajet dia tak ada arah. Hari ni jimat, esok hilang fokus. Jadi, kita guna satu formula mudah tapi berkesan. Kaedah 50-30-20. Tapi aku ubah sikit ikut realiti gaji kecil. Kita panggil versi ni bajet RM2,000 realistik.
Langkah 1. 50% keperluan asas, RM1,000. Separuh gaji ni khas untuk perkara wajib. Kalau boleh, jangan lebih. Sewa bilik, RM500. Cari bilik kongsi. Kalau boleh, bukan sebab kedekut, tapi sebab bijak. Makan, RM400. Masak sendiri 3 kali seminggu, jimat besar. Bil and pengangkutan, RM100. Gunakan pengangkutan awam bila boleh. Kalau kau dapat jimat, walau RM50 dari kategori ni, jangan tambah kehendak. Pindahkan ke simpanan. Langkah 2. 30%. Kehendak, RM600. Kehendak ni bukan musuh bajet. Kita manusia, bukan robot. Tapi kena kawal. Daripada RM600 ni, kau boleh guna untuk data internet, Netflix, keluar makan sekali-sekala, atau beli barang kecil yang buat kau happy. Tapi kalau sampai tiap minggu Shopee datang rumah, itu bukan kehendak, itu candu. Rahsia dia, jangan guna kehendak untuk lari dari stres. Guna untuk reward diri bila capai target bajet. Langkah 3. 20% simpanan dan kecemasan, RM400. Bahagian ni nampak kecil, tapi inilah penyelamat masa depan. RM400 ni boleh bahagi macam ni. RM200, tabung kecemasan, minimum 3 bulan gaji. RM100, simpanan pelaburan emas. RM100, upgrade skill atau modal bisnes kecil. Kalau kau betul-betul ketat, boleh guna mode survival. 70% keperluan, 20% simpanan, 10% kehendak. Tapi ingat, walau sesak macam mana pun, jangan kosongkan bahagian simpanan. Walau ringgit Malaysia 10, tetap asingkan. Sebab bila kau simpan masa gaji kecil, kau bina habit, bukan tunggu kaya baru nak mula. Langkah 4. Disiplin sistem amplifier. Dan satu rahsia terakhir, semua bajet ni tak akan jadi kalau tak ada sistem. Buat 3 akaun bank. Akaun 1, duit masuk, gaji. Akaun 2, simpanan akaun. 3, belanja harian. Bila gaji masuk, terus pindahkan ikut bajet. Jangan tunggu mood. Sebab bajet yang berkesan bukan bergantung pada niat, tapi pada automasi. Sekarang kau dah tahu bajet formula dia macam mana, tapi macam mana nak hidup selesa? Bukan sekadar cukup. Sebab hidup bukan pasal kira nombor je, tapi pasal rasa tenang. So ni 5 tips realistik yang boleh bantu kau hidup lebih lapang walau gaji RM2,000. Pertama, pilih tempat tinggal dengan strategi, bukan emosi. Jangan kejar rumah nampak cantik, tapi makan separuh gaji. Kadang bilik sewa yang dekat dengan tempat kerja jauh lebih menjimatkan. Sebab kau jimat masa, minyak dan stres. Kalau boleh, cari rumah yang kongsi dengan kawan baik atau keluarga, bukan stranger yang buat kau tak selesa. Kedua, potong benda kecil yang tak bagi nilai. Kau tak perlu potong semua benda, tapi potong yang tak bantu langsung. Contoh, langganan Netflix, Spotify atau makanan Grab setiap hari. Benda ni nampak kecil, tapi dalam sebulan boleh cecah RM200. Ketiga, beli barang keperluan secara bulk atau guna sistem kongsi. Sabun, beras, minyak masak, beli besar-besar. Bahagi sama rata dengan rakan serumah. Ini nampak remeh, tapi setiap kali kau beli kecil-kecil, kau sebenarnya bayar lebih sebab packaging dan charge transport. Keempat, amalkan konsep delayed reward. Bila dapat gaji, jangan terus beli benda yang kau teringin. Tunggu seminggu. Kalau masih nak benda tu, baru beli. 80% masa, kau akan lupa nak beli pun sebab sebenarnya cuma emosi sementara. Dan kelima, cipta hiburan murah tapi bahagia. Tak semua keseronokan perlu duit. Kadang duduk kat taman, tengok movie lama atau lepak dengan kawan sambil borak kosong, tu pun dah cukup buat otak tenang. Sebab bila mental stabil, kau lebih bijak urus duit. Bila semua ni kau praktik, barulah bajet yang kita buat tadi hidup, bukan sekadar angka atas kertas,
tapi gaya hidup yang kau boleh sustain. Sekarang kau dah tahu cara bajet dan hidup selesa. Tapi kalau nak naik level hidup, kau kena mula fikir satu benda, macam mana nak tambah income. Sebab jujur cakap, nak jimat sampai tahap tertentu je. Tapi nak senang betul-betul, kau kena cari cara duit masuk lebih dari satu arah. Tak perlu tunggu jadi usahawan besar. Mulakan dengan benda kecil tapi konsisten. Pertama, guna skill yang kau dah ada. Kalau kau pandai design, edit video, repair phone atau pandai explain sesuatu, buat servis kecil-kecilan. Post kat grup Facebook, TikTok atau WhatsApp. Kadang satu job RM50 pun dah besar bila kau kumpul. Kedua, jual apa yang orang selalu cari, bukan apa yang kau suka. Barang keperluan, makanan, aksesori murah atau produk viral. Kau boleh mula dengan dropship atau jadi agent, tak perlu simpan stok. Yang penting, rajin belajar dan konsisten buat konten. Ketiga, guna internet untuk jadi mesin income. Sekarang semua orang ada phone. Kau boleh buat akaun TikTok, YouTube Short atau affiliate link. Kongsi benda bermanfaat, tak payah muka pun boleh. Bila orang percaya, rezeki datang. Keempat, invest masa belajar. Bukan main game semata. Setiap hari cuba belajar satu ilmu baru pasal kewangan, bisnes atau digital skill. Sebab yang membezakan orang RM2,000 dengan RM5,000 bukan nasib, tapi ilmu yang dia amal. Dan kelima, guna gaji sekarang sebagai modal masa depan. Kalau boleh simpan RM200 sebulan, setahun dah RM2,400. Itu modal untuk engkau mula bisnes kecil. Akhirnya bro, hidup dengan gaji RM2,000 bukan pasal angka semata-mata. Ramai orang fikir mereka gagal sebab duit tak cukup. Tapi sebenarnya ramai yang gagal sebab tak pernah ubah cara fikir. Sebab bila kau rasa hidup ni sekadar survive, kau akan terus kejar benda sementara, bukan kebebasan sebenar. Tapi bila kau mula urus dengan bijak, kawal nafsu dan tambah ilmu, RM2,000 bukan penghalang. Ia latihan. Latihan untuk kau belajar disiplin, belajar sabar, dan belajar bina masa depan dari bawah. Kau tengok, ramai orang gaji besar pun masih stres, masih tak cukup. Tapi orang yang tahu kawal diri, walau kecil pendapatan, hidupnya tenang. Jadi jangan tunggu kaya, baru nak tenang. Tenang dulu, baru rezeki datang. Kalau kau boleh urus RM2,000 dengan bijak, percayalah, bila rezeki naik nanti, kau takkan terkejut. Sebab kau dah biasa urus, bukan hanyut. Ingat, bukan banyaknya gaji yang buat kau berjaya, tapi disiplin dan kebijaksanaan kau jaga setiap ringgit. Dan kalau kau suka video macam ni, jangan lupa tekan subscribe bro. Sebab lepas ni, kita akan bongkar cara-cara kecil yang boleh ubah cara kau urus duit, mindset dan masa depan. Nama channel Celik Info. Dan ini adalah cara kita belajar hidup. Bukan sekadar cukup, tapi berkembang.